Assalamualaikum. Sinaran Nira Channel sekarang saya dah sampai ke exit 3210 Besi Pengan Asam Jawa. Jadi kita kena exit di sini sebab jalan terus ke Tanjung Karang masih belum siap. Rasa saya lah. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba dia buka dia punya batu tu yang menghalang tu kan. Jalan yang besi ini memang tak ada orang sebenarnya. Saya santai je. Laju pun tak laju, tak laju pun laju juga sikit. Jadi nanti bila kita exit di Asam Jawa ni, kita akan jumpa semula jalan lama Kuala Selangor ke Kepong. Sebelum pergi ke Pekan Kuala Selangor, dan nanti saya rasa lepas Tanjung Karang tu baru kita masuk semula WCE. Okey, memang kita akan kena kita mesti exit di sini, di exit 3210 Asam Jawa. Saya pada tengok video drone yang jalan yang nak ke Tanjung Karang tu masih belum diturap pun lagi. Yang latest saya tengok masih lagi tanah merah. Jadi tak tahulah macam mana perancangan WCE Corporation untuk menyiapkan lebuh raya ni. Dan ada desas-desus mengatakan dia nak teruskan WCE ni sampai ke Johor Bahru, which is good, tapi tak tahulah macam mana. Baik, tolong dulu. Kita kena exit. Ini kalau jalan ni, kalau kita straight, kalau kita tak belok ke kiri ni, kita akan jumpa lebuh raya Kuala Selangor KL tu. Lebuh raya Kuala Selangor lagi yang kita masuk daripada Plus Highway. So sekarang kalau ni depan ni ada traffic light, kalau kita belok kiri kita ke Kepong, dan kita nak ke Kuala Selangor ke kanan. Okay guys, Sinaran Nira Channel, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.